Pernah tak awak rasa hidup ni macam berat sangat? Macam dah bagi yang terbaik tapi tetap dilukai, tetap kecewa. Kita selalu diajar untuk kuat, tapi kekuatan sebenar adalah bila kita berani terima perasaan. Bila sedih, menangis, bila marah, luah dengan cara yang sihat. Jangan simpan. Percayalah, mengaku yang kita terluka bukan lemah. Itu langkah pertama untuk sembuh. Kak Oya pernah simpan semua dalam hati. Tapi bila Kak Oya mula menceritakan pada kawan yang betul, perasaan tu ringan sangat apabila kita luahkan. Kadang kita tak perlu nasihat pun, cukup ada orang dengar. Tapi hati-hati, bukan semua layak dengar cerita kita. Cari orang yang selamat dan jujur. Kadang bila kita kecewa, kita lupa nak jaga diri. Kita tak makan, kita tak tidur, tak bersyukur. Tapi sebenarnya untuk kita bangkit, kita kena jaga diri kita dulu. Makan yang sedap sedikit, rehat, baca buku. Bila kita sayang diri kita, kita akan dapat semula tenaga untuk kita bangkit. Kak Oya mula tulis perasaan dalam jurnal sejak tahun lepas. Kadang bila kita tulis, kita baru sedar betapa kuatnya kita bertahan. Kita nampak pertumbuhan kita sendiri. Cuba setiap malam tulis satu ayat positif tentang diri awak. Itu pun dah cukup untuk pulihkan semangat sedikit demi sedikit. Salah satu punca menyebabkan kita kecewa sebab kita letakkan harapan yang tinggi kepada manusia. Tapi hidup ini bukan pasal orang lain. Hidup ni pasal kita. Tanya diri, apa tujuan saya? Siapa saya nak jadi? Bila kita tahu hala tuju, kecewa itu akan jadi sekadar batu kecil di jalan. Kita akan terus melangkah. Kak Oya tahu bangkit itu tak mudah yang disangka. Tapi Kak Oya juga tahu yang awak boleh. Awak wanita hebat. Ya, awak. Walau awak sendiri yang tak nampak kebolehan diri awak. Kalau awak rasa video ni dapat bantu awak, tekan like, komen saya bangkit dan share video ni dekat wanita lain yang mungkin sedang terluka. Jom kita kuat sama-sama, okey? Mana yang belum follow Kak Oya, belum subscribe, kalau ada video ataupun komen nak Kak Oya buat video-video yang menarik, tolong tinggalkan jejak komen anda di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa tekan butang subscribe, okey? Ingat tagline Kak Oya, kerana kebahagiaan adalah hak anda. Bye semua, Assalamualaikum.